Jom masuk mancing. Kau turun sekejap je mesti bergasak. Orang tak nak ambil dekat sini sob, aku nak cuba kat tokong. Ha. Ha, yalah. Aku rasa air atas ni kuat sob. Air tempat Rahman kuat ni. Ni patut dah tolak pasang dah ni, belum lagi. Tapi dah naik. Ha. Ha, air atas kuat ni. Damu. Anak ayah tadi baru turun, anak ayah Dayung. Malam tadi turun eh? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey bang, jom kita mancing. Dah pukul 11 ni. Memang lewat turun hari ni. Ada urusan sikit. Turun. Hari ni saya gunakan umpun-umpun semua. Macam mana dia punya pergi, kita tengok nanti macam mana. Bermantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. First row of the day. Bermantap. Adakah ini lesen saya? Iya, lesen comel. Biasa lesen comel, lepas ni kasar-kasar. Pun mantap. Ada lagi. Walaupun comel, pungut dulu lah. Ini macam parah pula. Sama saiz lah. Adalah saiz sikit. Alhamdulillah. Ada saiz. Penuh mantap. Alhamdulillah, K-pop. Baru mantap. Comel lagi. Mana yang kasar ni? Alhamdulillah. Kau sabar. Kan dah lepas. Udang telur pula. Sado mana sado? Sebelah tarik. Macam tu. Allah, dah depan mata kocos. Kenapa? Ini semua masalah ni. Baik ada ganti. Ganti kecil. Aduh. Ya Allah. Aduh bang. Aduh mantap. Tengah-tengah alam saya sama je ni. Memang nak kena cuba tepi. Kadang-kadang dia macam tu. Pada mantap. Macam kasar sikit ni. Tu dia. Mari. Allah, sangkut tali sebelah pula. Nasib baik udangnya dapat.
Patutlah berat. Baru mantap. Amboi garang kau. Tu dia. Patutlah garang abang kuning. Alhamdulillah. Kali dia nak makan mengejut-ngejut bang. Alhamdulillah. Sekali dia nak makan mengejut-ngejut. Dah 2 ekor dah ni atas ni. Alhamdulillah. 1. Dua ni. 2. Padu mantap. Alhamdulillah. Kalau macam ni pun okey juga bang saya dia. Sedap dimakan. Nak kumpul untuk raya haji ni. Padu mantap. Kau tengaling rupanya. Sampai macam ni sekali kau buat lagi umpan ni. Bukan besar sangat. Pada mantap. Alamak. Sangkut pulak. Besar sangat tapi dia punya mantul. Makan je pun macam cadu. Tunduk. Mantap. Spik kuning besar ni dia main luar sikit bang. Dekat darus. Slow dia makan tapi sekali dia nak ambil saiz dia cantik. Mantap. Alhamdulillah. Abang kuning. Pada mantap. Kuat pumpun dia makan bang, air putih-putih ni. Aduh. Alhamdulillah. Udang comel. Nampak? Lauk raya abang. Ini buat umpan tajuk, buat makan boleh. Pada mantap. Udang tengah makan. Makan. Okey, dah kenyang tu. Ni dah kenyang. Okey, ni dah kenyang. Kan dah kenyang. Besar mana? Weh. Hengge. Pada mantap. Ingatkan udang lah tadi. Ni udang. La ilaha illallah. Kau makan lapar lah ni. Dah. Tak apa. Udang telur balik. Hujan tak bang? Alhamdulillah. Lapar hujan ni agaknya udang ni. Come on lah. Yang besar-besar makan pula lepas ni.
yang kecil-kecil dah banyak. Alhamdulillah. Paru mantap. Itu pula tarik. Alhamdulillah. Tak ada pula. Tempat paling dalam ni ha. Ini yang duduk. Kejap lagi kot yang besar. Paru mantap. Tak besar tapi ada. Alhamdulillah. K-pop size paru mantap. Adakah abang kuning lagi? Kuning. Oh, kuning. Oh, abang ganting. Abang kuning pula. Udung lah. Udung. Oh, nampak? Udung. Paru mantap. Abang kuning. Oh, abang kuning. Alhamdulillah. Abang kuning. Allah, abang kuning. Paru mantap. Papu. 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 Bisu. Alhamdulillah. Ada tapi saiz tak berapa cantik lah. Tak apalah. Tengok turun pun dah lambat bang. Wah terbalik dah. Alhamdulillah. Bek kuning lagi. Amboi. Alhamdulillah. Paru mantap. Wasana sebenarnya. Alhamdulillah. Lagi ada ke? Oh, dah ada. Dah bawa berlari dah dia. Tu dia. Alhamdulillah. 2 ekor. Ikan kuning. Satu. Ini besar sikit. Ini besar sikit. Aduh. Paru mantap. Duduk tempat cetik. Alhamdulillah. Ambil kau. Ini dah tarik pula. Sekejap satu-satu. Paru mantap. Melayang atas air bang. Tempat cetik. Bukan besar sangat. Alhamdulillah. Paru mantap. Untung lah berkasak. Untung lah berkasak. Aku tengah.
Gosang aku naik ke atas sikit. Ah. 5 tempat lah. Malam tadi banyak? Malam tadi hujan aku ngantuk sangat lah. Ui, Dia lagi belakang aku dekat Mardek tu lah. Dekat perahu si Lan tu kan. Dekat situ lah. Aduh. Tengok lepas tu aku nampak macam kelibat dia tegak. Tegak dah, puduk. Motor ni orang tu. Oh, lomok. Lepas tu aku telefon dia tak angkat. Lama-lama dia angkat. Aku cakap, Jan, kau sulung ketika tu. Dia daripada Mardek ke Seberang ke? Daripada Seberang ke Mardek? Tak, dia ikut tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Oh, yo. Tak ada kan. Ada juga tu. Lepas tu aku cakap, kau sulung. Dia tinggal ke mana? Aku dah sama nak telefon dia dan aku dah tak kan. Telefon dia. Aku tunduk. Lepas tu aku dah tak apa nampak tu kan. Yang ke sana. Aku tak tahu dia masuk Kuala tu ke Lampung. Entah. Tu hilang macam tu je. Dia terus tu aku dah tak nampak lagi tu. Yo. Tapi memang kau. Itu yang serap. Jangan yang selengkung punya tu tak? Aku yang duduk macam ni. Aku berebut sini situ aku cakap dekat. Tak minat cakap kau nak tidur aku tak kacau cakap. Penting kan. Habis aku tulis. Aku selalu kan kadang-kadang kalau mancing aku nampak yang berbalik mesti dulu kadang-kadang. Aku nampak macam air tu macam nampak macam berlalu kan. Aku cakap benda aku seluruh lah. Dulu barat ni orang naik. Aduh. Alamak so aku cakap aku nak jerit. Dan lebih kurang macam lagi sini dekat tu. Jauh. Aku kat Mardek. Dia dekat Seberang Mardek tu. Dia seberang dia dah dekat dengan Kuala tu lah. Pot dia tu lah. Cakap lah dengan dia lambat angkat telefon. Dia suluh lampu dia pun lah. Nasib baik dia tak gini. Kalau aku cakap Jan, dah hujan aku dah duduk kat dia je. Dah tak tenteram nak mancing kalau nampak macam tu. Ya. Aku suluh lampu tak mati-mati. Aku lama-lama aku dengar dia kata tengok hujan lah. Betul. Kita kan leceh lah kalau sendiri kita boleh balik. Sini ada juga. Group lah tadi. Mana lah? Aku belengging. Aku tak akan maju tadi. Panas memang you. Duduk dekat situ lah aku duduk. Memang berjam. Pusing-pusing situ. Tengah bilah dekat Sambiam nak kata aku. Main-main dia balik lagi. Lepas tu dia pergi ke aku. Dia pergi seorang sana. Aku kat situ je. Aku cakap aku tak boleh gerak. Iya sebab malam kau dah. Masa apa ni? Aku dah ke mana? Cepat now. Dah buat apa? Aku duduk dekat tempat ni balik tadi kan. Singgahlah dekat tempat apa? Dekat tempat Perumahan tau. Oh Semando. Semando dekat Pondok Kuala Lama ni. Atas sikit tu. Ada tunggu-tunggu lah. Aku try dah. Ingat deh. Tak. Aku try. Tapi situ makan dia tak riba semua tu. Aku cakap kau ni dua-dua ni. Semua dia sedut, dua-dua dah tak ada mata. Situ yang boleh mana tahu? Tengah je. Itu pun kan ada sangkut. Memang sedap situ tapi mata air mati mencempak je. Itu boleh. Itu memang pokok aje tu. Dia punya makan. Itu kalau nak main dia sebab tu aku suka nak tunggu air kecil. Bungut dekat tengah je. Memang dia ada sangkut sikit je tapi yang rebung bawah sana. Nanti dia keluar. Kau satu pot dia. Aku dah kemar dah. Si Mataken mana aku tak tahu. Di atas, ke atas. Dia memang pot dia tu je. Dia mesti nak pergi sana juga tau. Aku dah cakap dengan dia, aku dah berak situ lah. Boleh kan air pasang tu hilang dia. Sweet. Betul lah dia. Dia mesti dekat situ je. Aku berbelah lagi. Nak kemas ke? Sini makan boleh tahan ni. Walaupun cetek ni tapi tu lah harusnya boleh tahan. Memantul-mantul makan. Situ air pasang tadi aku duduk kat rengas tu boleh tahan tu. Memang dulu aku main sini. Sini ada pokok putat sepulau. Situ kan kau ingat yang rengas besar yang air bola tu. Situ lah. Tapi rebanya ada lagi. Rebanya dah dekat tengah. Tapi clear. Boleh tahan situ tadi. Kalau gitu kau dah kemas turun. Satu pot lah habiskan umpan sebelah tu tempat tenang-tenang jiwa tu. Aku tak dengan sini. Aku nak tidur balik pukul 3. Tahu pun kau. Tidur kan aku tidur. Miong garang. Tidur berdua. Dengan tu kat atas jati lah. Yalah. Tidur. Nyamuk. Aku
Aku pasal lampu tak, aku tak kisahlah. Aku tak rasa tau. Dia aku dah nak tidur ni kan. Sekejap lagi aku tengok macam, aku rasa macam rupa si Pika tidur sebelah aku. Dengan bau tengik dia. Kucing. Dah pukul 3 lebih kan. Speka. Dia tolak aku tu. Dia pun sejuk. Aku tu aduh kau ni gitu. Aku Jan. Jan. Bawa motor kau sekali pasal ada budak main. Ini bahaya. Motor tu kan. Sekali Jan pergi kat gate mati ke tu. Cabut. Oh. Cakap bawa motor kau je mak aku je lah tidur mak aku je lah. Pukul 7 lebih pukul 8 gitu pergi. Ya kan. Ayuklah kata dia. Jangan pukul 7 nak pergi. Macam hujan-hujan tidur lagi lah Jan cakap pukul 8 lah cakap. Tidur lagi. Aku tadi dah pang-pang-pangalang. Duduk makan dengan anak aku dan bini aku tadi. Yang kau baru sampai kan? Jadi aku tak sempat nak sawak nak ikan nak apa kan. Tak boleh aku beli je. Anak muda masih baik ikan aku beli dengan dia. Dapat harga biasa. Orang beli RM12 ramai. Alah. Mau. Kalau orang beli 2 kotak pakai tu lah satu hari satu orang kalau belum makan Memang bukan dia berniaga ke hantar dia lah kan. Iyalah. Kita dah rasa aku tunggu kadang buat lema-lema. Lema-lema. Baik kau pegang mata. Baik umpan situ. Kau nak anu buat takir sikit. Aku dah siap dah semua. Okey bang, alhamdulillah selesai. Mulanya plan tak nak mancing. Lepas nyusul tajuk tadi, lepas sarapan dengan anak dengan rumah tadi. Selamat pun baru turun. Fikir siap-siapkan barang. Turunlah sekejap. Pukul 12 tadi saya turun. Sampai ni dah pukul 5 petang. Angin boleh tahan kuat. Cuaca ya Allah panasnya azab. Baru panas dunia. Allah Akbar. Macam mana ya? Okey, pendekkan cerita. Ini hasilnya. Pukul 12 sampai pukul 5 petang. Air dah nak mula cantik dah. Air dah nak mula cantik dah. Air dah nak mula cantik. Ini banyak kecil-kecil sebenarnya bang. Kalau semua saiz sebagak, meriah lah. Ni colour pun tak berapa nak cukup ni. Tu dia. Kau ini dah kojol. Air batu memang tak bawa. Habis dah kena kutil. Tapi dia tak busuk. Buang aja lah. Tu dia. Ini tadi saya nak bagikan di udang ni makan. Tak dimakannya pula. Sombong. Separuh hari bang. Segini. Separuh hari. Ada juga yang lawa-lawa tu, yang mengancam. Ni busuk. Mati. Alhamdulillah dapat lepas sekian bang. Dah. Oi. Okey dah. Bang, takat itu saja. Udang dah mula nak makan. Air dah mula nak cantik kawasan Gresik. Itu infonya. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Nak lari kau. Okey bang Mana pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Aku nak problema, aku ngasa nama kaki